Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia nak minta kerjasama daripada pihak majlis ke atau pihak kuasa yang terlibat, dan terutama sekali pihak PLAS. Ni ada info-info ni, ada kenderaan rosak dekat betul-betul Selekor Maut. Nak ke Tanjung Pelepas ni. Ini kenderaan ni dah 2 minggu. Dah 2 minggu rosak ni. Tanpa ada pengalian. Tak tahu owner ada lagi ke tak, apa semua. Takkan ada berlaku kemalangan melibatkan nyawa baru nak bertindak. Sebab ni pun boleh kata memang laluan wajib ni pihak penguatkuasa ni lalu kat sini. Takkan apa kami ni rakyat nak hantar surat lokasi apa semua. Sebab ni laluan utama ni. Penguatkuasa pun ada lalu ni. Jadi nak minta tolong sama-sama, kerjasama lah. Minta tolong galikan kenderaan ini di tempat selamat. Sebab owner tak tahu kenapa owner tinggalkan kenderaan ni. Mungkin dia rasa tempat parking dia mungkin dia gembira parking sini ke. Jadi nak minta tolong sangat-sangat pihak yang terlibat galikan demi keselamatan rakyat. Kalau dah berlaku kematian apa semua, panjang cerita. Okay, love you. Kuasa. Terima kasih sangat-sangat.